Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel K Racing Team. So, untuk konten kali ni kita ada sebiji LC5S yang dah memang datang dah FI. Okay, so customer ni punya masalah adalah dia dah buat motor ni injection, dan sebelum tu dia ada cerita lah supaya aku nak settlekan masalah dia ni jadi lebih mudah lagi. Okay, so kali ni motornya aku nak adjustkan bahagian wiring dan head block. Customer datang, motor dah buat spek dan ada isu sikit, tak tahulah dia buat kat mana ke apa, sebab aku pun tak tanya dan kita pun tak ambil tahu. Cuma dia cerita dia dengan pomen kata nak buat spek 63, tapi bila check kat bengkel lain pula pomen tu buka pistonnya 65. Aku kadang-kadang pun tak faham kenapa diorang boleh buat macam tu. Mungkin diorang cari untuk power 63 tu tak dapat, sebab tu dia lebihkan saiz piston dia untuk dapatkan power yang lebih kurang macam 63 lah, sebab tu dia buat 65. Okay, so ni motor dia LC5S. Aku dah baraikan siap-siap sebab dia pakai wiring yang aku tak berapa nak berminat. Datang macam ni, nampak? Dia dah pakai coil plug Y15 original. Okay, lighting kurang cun sini. So, coil plug original. Okay, dia pakai dia punya throttle body. Throttle body pun original Y15. Kalau tengok kat sini dia masuk cantik, tegak. Tapi throttle body ni standard. Nampak? Ni throttle body standard Y15. So, saiz dalam dia memang kecil. So, pada aku untuk motor yang dah spek 65, katanya 65 lah, jack berapa, jack atau tak jack tak pasti, tapi nanti kita buka sama-sama. Dan aku nak runningkan dia punya motor ni untuk hidup dulu sebenarnya. Okay, so keadaan motor dia semua sempurna. Engine pun aku tengok okey lah, tak ada apa-apa yang pelik, leaking ke apa. Dan motor ni aku dah try hidupkan. Waktu hidup dengan dia punya idle agak macam bersepah, dia tak cun, dia tak stable tau. Dia ada waktu yang kadang-kadang macam tersedak nak naik ataupun tersedak nak mati, dan tak konsisten untuk timing dia. Aku cakap kat owner untuk tukar wiring terus, dan owner pun stay review motor dia sikit untuk tengok barang-barang yang dia pakai ni. Macam tadi aku cakap pasal coil plug, isu aku tak pasti isu apa, nanti kita tengok. Tapi dia orang aku dah minta untuk bukakan semua lah. So kat sini aku nampak dia pakai injector V1, TPS, semua full ori. Aku nampak full ori dekat bahagian sini. Dia dah ada rectifier dia dah gantung siap. Dan untuk kedudukan rectifier lah, kalau boleh aku suggestkan korang jangan buat macam ni. Nampak tak dalam dia dah jadi apa tu, dah jadi macam cabuk. Jangan buat pasang macam ni. Korang kena terbalikkan kedudukan soket dia kat belah bawah, sebab dia akan boleh berlaku short bila ada air yang masuk waktu basuh motor tu. So kedudukan rectifier ni pun nak kena betulkan balik. Part-part lain aku rasa tak ada apa, tapi aku akan hidupkan dulu motor ni dengan wiring Y15. Tengok pada keadaan, aku boleh gantung dulu wiring Y15 kat sini. Kita runningkan motor, kita tengok mesin dia semua respon macam mana, baru kita buka head block lah, pun boleh. Okay, ni wiring dia. Untuk magnet pun kita kena buka magnet dia, sebab aku tak pasti magnet apa yang motor tu pakai. Okay, so ni wiring dia. Wiringnya nak kata rosak, dia tak rosak, dia elok, boleh hidupkan motor. Tapi dari segi ketahanan untuk wire ataupun kabel dia ni, sejujurnya kurang bagus lah pada aku. Okay, so ni wiring dia, kita dah buka siap-siap, semua complete untuk PNP kepada carburetor lah, maksudnya motor carburetor. Buka wiring, salin je wiring ni dekat motor LC tu, pakai magnet. Tengok lah magnet FI untuk 5S. Aku tak pastilah apa brand lagi yang ada keluar, aku pun tak tahu, nanti kita tengok je magnet apa dia pakai. Ok, ni wiring lama yang kita dah keluarkan, tapi ni wiring baru yang memang aku dah beli. Wiring aku beli wiring original Y15. Gentle kita cakap, yang ni kita ambil yang betul-betul original. So datang original memang dia tak akan datang sekali. Contoh kat sini, dia tak akan datang sekali macam ni, ada relay. So ini pun mungkin relay customer tu beli asing ke macam ni kan. Okay, so yang ni datang memang kosong, dia akan ada wiring. So lagi kita akan buka dia punya motor. Kita gantung wiring ni, lepas tu kita akan buka sekali dengan head block dia untuk tahu bahagian dalaman engine dia. Aku cuba hidupkan dulu dengan wiring yang ada ni. Mungkin akan ada masalah injector lah, sebab injector soket wiring yang aku ambil adalah wiring Y15 V1, tapi dia datang biasa untuk tahun-tahun yang baru ni, kebanyakannya semua soket injector datang V2. Kalau korang nak tahu antara beza besar Y15 V2 dan V1, dia punya perbezaan wiring lah kan. Perbezaan dia daripada soket injector dengan soket ECU. ECU V1 dan V2 tak sama. So aku follow balik lah. Kalau dia pakai macam ni, tengok dia pakai, nampak? Ni V1. Jadi aku kekalkan V1 supaya tak payah nak tukar ECU. So kita beli wiring V1. Tapi datang wiring V1 yang model atas 2018 tu, soket untuk injector dah datang V2. Dia ada perbezaan sikit lah.
Tapi memudahkan kerja, nanti kita cari injector V2 saja. Okey, ni wiring Y15 V1. Okey, tengok soket dia sama je dengan soket yang tadi tu. Tapi kalau korang pakai wiring ni, korang akan lebih confident lagi dengan dia punya wire lah. Kita memang yakin wire dia memang elok dan tak akan ada masalah yang pelik-pelik lah. So aku akan cuba pasang dulu untuk korang dengar dulu bahagian mesin dia lah. Sebab kalau kita jalankan wiring dia dekat luar pun, motor ni boleh hidup dan tak susah, tak pening, dia senang je. Siap pasang dia punya ECU, rectifier, coil plug, soket untuk starter. Ni jalan luar untuk hidupkan dulu. Lepas tu TPS, kejap lagi tukar dia punya satu je untuk injector. Kita masuk injector V2, hidupkan untuk detect apa masalah motor ni. Lepas tu aku kena pergi cari satu wire edding. Yang ni memang asing. Edding ni ada jual, ori punya part juga. Yang satu edding dia akan ikat dekat bahagian engine untuk edding dia. Nanti dia akan ada satu wire lagi keluar untuk pergi ke bateri. Ni wire bateri yang positif. So yang negatif ada pada edding tu. So kena ada edding tu dulu baru boleh running lah. Untuk soketnya, soket relay starter ni kita ambil pada wiring lama tu untuk relay starter dia. Nanti untuk kipas ni kita tukarkan kipas Y15. Okay, so ni wiring dia aku dah masukkan dekat dia punya motor. ECU kita gantung dan wiring dia pun kita gantung je lah. So wiring yang aku cakap tadi kena cari untuk edding original Y15 tu wire ni So wire ni satu dia masuk ke bateri. Second yang ini satu lagi dia akan pergi ke edding ke engine. Tapi biasa dia akan duduk dekat bahagian dalam ni. Dekat area sprocket ni dia akan masuk sana. Dan ada 4 wire keluar edding, grounding untuk pergi ke wiring. Okay, so ni wiring original dia aku gantung saja untuk buat hidup motor. First kali kita on kunci boleh dengar fuel pump dia jalan So sistem untuk full injection dekat dia dah function. Kira dah jalan kat motor ni. Cuma kita ambil part-part yang penting. Contoh dia punya fuel pump, injector. Okay, untuk injector pula aku dah tukar kepada injector V2 lah. Soket dia agak lonjong sikit. Original injector V1 dia betul-betul petak. Itu je beza untuk injector tu. So aku nak buktikan dekat korang yang motor ni datang memang hidup. Tak ada masalah apa pun. Cuma kita nak tukar wiring. Tapi owner nak minta aku untuk buka head block sekali untuk cari power dan dyno terus motor ni lah. Okay, so ni contoh. Ni contoh wiring yang aku cakapkan. Wiring edding original. Tapi ni ada masalah rosak dekat bahagian kepala dia. Kalau korang beli, korang akan dapat yang macam ni. Nampak? Ni yang original motor dia. Betul-betul original, wire dia memang betul-betul besar. So kita boleh try start motor ni. Tapi sebab ada part yang tak ada, aku kena tarik clutch untuk hidupkan motor. Okay, so motor ni dah di dyno So kalau tengok macam aku cakap, motor ni ada masalah. Idle dia tak cantik. Dia keluar macam sebiji-sebiji, tak clear lah, tak bagus. Motornya memang hidup, tak ada masalah apa. So wiring kita jalan luar dulu, semua okey kan. So kejap lagi aku buka dia punya headblock, kita tengok bahagian dalam dia. Lepas tu terus tukar throttle body kepada 36 lah. Kita masuk throttle body 36 sebab motor ni spek 65. Lepas tu untuk head dia aku tak pasti head saya berapa yang dia pakai. Kita terus buka, kita jadikan dia full spek 65 terus lah. Okay, okay, so sekarang ni kita orang nak buka dia punya bahagian head block untuk tengok apa yang perlu di touch up dekat bahagian head. Untuk block mungkin kita akan kekalkan je piston 65 ni. Cuma head lah, tengok macam mana, apa yang boleh di adjust daripada segi cam ke, deck piston dia terlampau jauh ke, rapat sangat ke, macam mana. Okay, so aku minta David tolong buka dulu bahagian top setnya. Nanti kita tengok sama-sama apa sakit dia. Okay, so tadi David dengan Kai dia dah tolong aku bukakan headblocknya. So ni piston MVR1 lah. So MVR1 ni pun antara barang yang padu juga. Kira boleh pakai lah dia punya brand. Okay, kat sini nampak 65. So piston dia, nah, tak ada apa-apa salah. Kira block dia, piston dia memang boleh pakai lagi. Okay, so ni head dia. So kalau untuk spek 65, kau pakai head yang macam ni, chamber dah buka besar macam ni, motor dia akan lembik lah. So respon tu kau tak akan rasa. So untuk head ni
dia dah tak sesuai dipakai untuk 65 sebab chamber dah buka over besar dengan piston MBR1 yang flat tu kan. So satu cara je nak bagi dia mantap lagi. Pada aku potting semua dah mantap, head ni tak dapat dipakai. Itu je, kita tak dapat pakai head ni untuk keluarkan power motor ni. Jadinya kita kena cari head lain yang size valve dia 2225. Okay, kalau yang ini aku tengok macam 922. Ni 922 punya head. Head brand HSM. HSM punya barang pun boleh pakai juga. Cuma masalahnya sekarang ni dia buka chamber ni dah over besar. So motor ni akan lembik dekat RPM bawah. Dia tak berapa nak larat sangat. Lepas tu untuk cam pula, dia jalan cam ESR1. ESR1 ni sebenarnya boleh pakai, cuma dia tak sesuai dengan spek motor ni. So aku akan adjustkan bahagian head dia, bagi cun-cun dulu. Lepas tu kita akan adjust throttle body 36mm. Okay, exhaust punya size aku rasa 35 tu dah okay. Pakai je balik exhaust dia. Throttle body kita tukar size 36. Kita tukar head 2225. Kita buka pula bahagian magnet, sebab aku nak tengok magnet apa yang dia pakai untuk jalan FI ni. Sebab kalau aku lah, kalau dia bukan magnet Y15 ataupun pembuatannya tu macam kurang meyakinkan, aku akan terus tukar magnet yang aku biasa pakai. Kita masih kekalkan juga magnet Y15. Nampak? Ni salah satu benda yang sangat-sangat bermasalah. Sebab apa? Dia pakai throttle body standard, intake standard, tapi head dia sana oval. Nampak? Kat sini bulat, headnya oval. Nampak Epson gasket dia tu, jam gasket dia. So dia kawinkan antara intake oval dengan throttle body yang bulat lah. Dan intake-nya pun bulat, cuma headnya tu head bahagian intake dia oval. So minyak hitam pun agak teruk juga. Kita akan tengok magnet apa. Kalau perlu tukar, kita akan tukar terus. So kalau kita tengok ni magnet, faham, kita kena tengok balik dia punya marking dia macam mana. Y15 kan? Okey, magnet Y15. Tapi bila kita tengok, tak pasti. Kita kena tengok dulu dia punya pasir dia ni center betul atau tak. Dia mungkin akan terlari sikit ke apa ke, kita check balik lah. So kena jack keluar dulu. Ya, dia tak larikan pun. Dia macam PNP je. Sebab tu bila aku tengok idle dia kan, motor ni idle dia macam tak berapa betul sangat. Api dia macam tak betul. So dia macam betul-betul PNP magnet Y15 lah. Okay, kita check magnet dulu. Kita tengok. So yang aku nampak kat sini, dia memang PNP, betul-betul PNP untuk magnet ni. Dia pakai magnet Y15 original, tapi PNP. Tak boleh sebab tapak pasir dia lari tau. Ada setengah orang dia larikan untuk dia punya key magnet yang ada pada jatuh dia magnet Y15 ori, tanpa ada ubah apa-apa key ke apa ke, tak ada. Dia PNP je. So tak boleh macam gini. Nak kena ubah. So kita cari balik dia punya marking yang baik. Sama ada aku carikan magnet lain lah yang kita dah custom siap, tinggal pasang je. So magnet. Lepas tu kat sini yang aku tengok dia punya ni tak meyakinkan. Sebab tu boleh jadi leaking tau. Case leaking nampak ni. Nampak tak wire dia tu? Ni kalau macam ni confirm leaking. So kalau cara aku cari lain lah. Dia kadang-kadang isunya orang pening sebab dia boleh pakai coil magnet V8 untuk PNP kan dia punya sini. Okay, size getah dia ni besar. Kalau pakai coil magnet Y15 macam ni dia buat kan, nampak? Dia potong. So kat sini kurang bagus. Dia mudah untuk leaking. Sebab getah Y15 ini dia kecil. Kalau dulu lah cara kampung aku akan gam kat sebelah sini tebal, lepas tu letak Y15 ni tu gam lagi sebelah atas. Dah confident macam agak-agak kering sikit, kita boleh ikat terus pada motor. So susah nak leaking. So tengok pada keadaan juga. Kalau kata coil magnet ni belakang aku check semua okey, mungkin kita akan pakai semula coil ni. Kalau kata honest steady, kita terus tukar coil magnet V8
dia akan jadi auto PNP lah. Untuk dia boleh jalan untuk wiring Y15 ni. Kita dah cabut dia punya magnet. Kat sini aku nak comparekan magnet yang aku custom lah. So ni magnet Umar Racing yang kita customkan tapak pasta dia untuk jalan wiring Y15 ataupun kepada injection lah. So ni magnet original Y15. So kalau tengok betul-betul tapak key dia kat sini, dia lain nampak. Okay, ni aku buat macam ni. Tegak, maksudnya selari lah, tegak macam ni kan. So korang tengok antara yang jarak ni pasta dia duduk dekat sebelah atas, tapi yang ini dia duduk kat belah bawah. Jarak antara satu pasta ni dengan yang lain sini semua sama. Yang sini je lain. Ni contoh je lah, paling kasar yang aku boleh tunjukkan. Okay. Lepas tu ni untuk head dia. Head dia kita pakai head NLK, tapi ni version yang lama punya. Kita pakai head 2225 Lepas tu throttle body kita dah masukkan 36mm untuk throttle body dia 36. So head dalam proses potting, datang head ni memang tak ada potting langsung. So David juga yang akan tolong potting. Okay, faham. So intake ni dia datang kat sini dia tulis 36, tapi bila aku check tengok betul-betul kecil tau. So kita kena potting juga jadikan 36. Throttle body dah pasang kat motor. Ni throttle body kita ambil NLK 36mm. Okay, kat sini dah tulis dah 36. Cuma intake je dia tulis 36, tapi bila kita ukur diameter dalam dia, dia tak dapat 36mm. So kejap lagi kita settlekan dulu bahagian head dan part-part lain yang penting lah dekat bahagian head. Valve shield, dia punya spring valve cam, aku akan tunjuk dekat korang part-part lain yang dia kena pakai lah untuk completekan dia jadi full spec 65. Okay. So untuk main custom, biasa cara aku lah untuk adjust magnet daripada carburetor nak pergi ke FI kepada injection, kita akan buang dia punya ribbon ni. Setengah orang memang buat cara ni lah. Dia tak boleh PNP terus tau. Magnet Y15, original Y15 tak boleh di PNP kan kepada LC5S. Dia akan jadi masalah. Macam yang aku cakap, pada feel aku waktu motor tu hidup idle dia macam api dia jalan tak betul. Respon motor yang hidup tadi korang pun tengok sendiri kan, dia hidup macam elok, tak ada apa. Tapi kalau yang dah biasa dengar idle dia, kita tahu pasta dia tak betul. Bermakna kita kena betulkan magnet ni supaya dia jalan, pengapian dia betul dulu. Okay, so kita buang dia punya rebate, lepas tu kita adjustkan dia punya kedudukan yang betul lah untuk dia punya api. Okay, so ni untuk magnet dia. Ni magnet asal dia, original Y15. Ni pun magnet original Y15, tapi yang kita dah ubah kedudukan pasta dia lah. Okay, so contoh lah, ni contoh korang tengok key dia duduk kat sini. Okay, untuk key magnet dia pun aku dudukkan kat sini. Tapi korang tengok dia punya free ni duduk atas. Free duduk atas dan marking dia jadi kat sini lah. Okay, untuk cari ketepatan ni kita memang kena pastikan yang dia dapat lah, jangan sampai tak dapat. Okay, nampak ni kat sini. So dah cun macam ni, biasa akan di welding, tapi kena tepat lah. Cara pembuatannya pun kena betul-betul, tak boleh main-main. Lepas tu ni dia punya coil magnet yang lama. Aku alang-alang aku terus tukarkan dia coil magnet. So tak mau pakai yang macam ni kalau boleh, sebab dia akan jadi masalah leaking. Dia sarung sini kan, macam ni. So coil ni sebenarnya tak rosak pun, okay. Emergency case masih boleh diguna pakai lagi. Tapi aku tukarkan terus coil magnet daripada V8 original LC V8. So original LC V8 dia datang, dia punya ni dah macam ni Okay, ni yang betul-betul original punya. Kita buka, kita tengok isi dalam dia. Untuk soket sama dengan Y15. Okay, untuk soket dia dia punya ni pun semua sama. Perbezaan dia adalah dekat dia punya ni. Nampak? Kalau LC dia punya ni besar, so LC V8 sama lah macam LC, besar juga. So PNP, kita PNP pakai coil magnet LC V8. Dan kelebihan dia juga senang sikit sebab kabel dia ataupun wire dia ni panjang sikit. Kalau Y15 dia sampai kat sini je. So Y15 dia agak pendek, kalau V8 dia panjang. So ikut pada korang nak selit, nak pasang dia pun lebih senang. So pakai ori V8 lah better. Aku suggest untuk pakai V8. Lepas tu untuk bahagian magnet pada aku dah settle. Ni kalau magnet ada yang nak dapatkan magnet ni pun boleh, Roger je kita orang. Korang boleh PM aku. Dan yang WhatsApp pun ramai, bengkel memang tengah sibuk, betul-betul sibuk. Mana yang aku mampu balas, aku akan balas. Mana yang tak balas lagi, korang boleh cuba WhatsApp lagi sekali. Aku akan cuba balas secepat yang mungkin. Okay. So untuk magnet ni harga korang PM aku, nanti kita akan bagi tahu harga. Siap post sampai dekat depan rumah korang.
motor ni kita terpaksa tukar dia punya one way starter. Okay, one way starter dia ni ada yang aku tak minat lah. Beberapa part yang memang aku tak minat. Owner pun steady, dia minta. So kat sini sebenarnya aku rasa ownernya dia tak nak pening kepala. Dia nak aku check balik A to Z, motor ni jalan sistem injection dengan betul atau tak. Daripada segi idle yang aku dengar memang tak sihat. So terbukti bila aku buka punya magnet, so pengapian motor ni tak sihat. Okay, lepas tu bila kita tengok bahagian blok semua elok, piston pun okey. Tapi bila datang head, okey, contoh ni head dia, head ni dah siap coating semua, tapi bahagian chamber kita tak ada buka lah. Aku tengok piston yang ni aku tak panggil flat tau. Ni mangkuk sikit. Dia macam kata piston standard LC, Y15. Dia jenis bermangkuk sikit. Lepas tu dia kacau dekat dia punya pocket. Sebenarnya pocket valve dia tak cukup, menyebabkan aku rasa aku perlu tukar piston lain lah. Okay, kita cari FJN lain yang dom untuk motor ni. Lepas tu untuk bahagian cam aku tukarkan juga. Sebab cam asal yang dia pakai ESR1. Untuk spek 65, kalau dia pakai ESR1 ni sebenarnya lift cam dia tak cukup tinggi. Motor ni peak power dia tak akan boleh duduk tinggi. Mungkin dia akan mati dekat 8,000 saja ataupun 9,000. Okey, lepas tu untuk cam aku tukar cam TS Racing. Ni sekarang memang aku dah start berjinak-jinak pakai banyak barang daripada TS Racing. Sebab selama yang aku R&D harganya murah dan memang sangat-sangat boleh pakai. Valve spring terpaksa tukar sebab dia pakai 2.8. So sangat-sangat lembut lah. Untuk high RPM dia akan jumpa masalah floating. Okay, so valve springnya akan floating. Aku pakai daripada TS Racing LC juga, 3.0. TS dia suggest untuk pakai daripada spek 63 hingga 65. Tapi aku pernah pakai ni dekat 68 ataupun 70, masih lagi okey. Kalau korang pandai cari valve seat berapa mm yang sepatutnya boleh dipakai lah, ikut kekerasan yang korang agak-agak tu kan, tu boleh. Tapi jangan terover tebal, sebab dia akan boleh menyebabkan apa-apa dia akan patah bila terover rapat. Dia kena ada clearance yang paling sesuai untuk dia lah. Ni contoh valve spring yang dia punya. Untuk brand aku tak pasti brand apa, tapi masalah dia adalah lembut. Dia akan floating. So bahagian top set dia kejap lagi siap je, kita terus pasang. Lepas tu mungkin aku akan tukar timing gear lah untuk kita adjust. Walaupun motor ni tak dial, tapi tengok nanti aku tanya owner. Kalau owner kata nak perfect, kita dial terus. Untuk CR kita tak buat CR, tapi dengan chamber yang ada ni kita dah boleh agak target kita CR dalam berapa lah. Semua tu ikut pengalaman je. Sebab setup yang di bawah standard, tak ada jacknya. Okay, so sekarang kita set up bahagian magnet ni. Just nak tukar dia punya one way starter. So biasa juga kita pakai one way starter daripada NLK. So ada beberapa barang pun yang korang boleh pakai. Contoh macam NLK punya one way starter, Tobaki, ataupun mana yang nak kekalkan original, pakai je original. So yang kita dah biasa pakai ataupun yang senang dapat ni lah. So setakat ni yang ada NLK. Kalau ada Tobaki biasa memang aku pakai juga Tobaki, sebab kita pakai pun lama dan setakat ni tak ada masalah. Okay, so magnet yang custom ni aku biasa memang tak ada potong tau. Sebab magnet Y dia punya balancer belakang magnet ni dia tak cukup besar pun macam 5S. Jadi kira dah ringan sikit berbanding original 5S punya lah. So magnet ni berat lebih kurang magnet 5S dah. Dia ada ringan sikit saja. Kita tukar one way starter. Lepas tu untuk screw one way starter biasa memang aku akan pakai yang terbaik. Kita pakai yang ada ni, yang hitam. So kat sini ada kod dia, kalau korang perasan kecil ni. Dia ada tulis kat situ 12.9. Okay, dan kena letak Loctite lah, supaya dia tak lah yang dia akan tanggal. Sebab banyak dah isu masalah tanggal dia tanggal, patah ataupun longgar. Bila longgar je korang akan dengar bunyi motor korang sama dengan bunyi root. Tapi tak ramai yang tahulah. Sebab biasa aku kena masalah-masalah macam ni, bila aku dengar cakap confirm bukan root ni macam belah kiri ni. Cara paling senang kita check dululah. Check dulu, buka, check, pastikan betul one way starter, tak payahlah nak overhaul. Okay, so korang tengok cara aku buat. Letak dah Loctite, lepas tu boleh ikat. Okay, lepas tu terus tembak ikat terus. Saya kira dah settle bahagian sini. Sekarang Mirul dia baru lepas kira CR motor ni. Okay, tadi dah ikat. Pakai gasket ni dapat lebih kurang dalam 13.3, 13.2 macam tu. Gasket bawah, skeping kita pakai form 0.5
4. Dan piston aku tukar terus pakai piston yang NLK keluarkan. Untuk dom dia 3.0. Macam ni punya dom kira dah okey untuk spek-spek kecil lah pada aku. 65 untuk spek kecil macam ni kira dah mantap. Untuk deck korang boleh cari dalam 0.8 ataupun bawah daripada 1mm. Kalau betul-betul nak cari power, semakin rapat lah atas dyno tu. Nanti kan kita boleh adjust untuk kecilkan dia punya api. Untuk chamber head, head NLK ni memang aku tak ada buka apa. Lepas tu untuk ECU, aku terus tukar kepada ECU NLK. ECU ni pun ECU yang antara ECU yang aku biasa dyno. So untuk untuk korang kat luar sana, mana yang nak datang dyno dekat aku, boleh je datang dyno kat aku. Tapi kebanyakan ECU yang aku boleh dyno adalah ECU 4 mood. Tak kisah 4 mood apa brand pun biasanya boleh. 4 mood yang software senang dapat lah. Jangan yang pelik-pelik sangat. Tak pun korang boleh je WhatsApp aku dulu bagi tahu, ataupun call nak datang dyno, bagi tahu ECU pakai ECU apa. Kalau kata ada software kita boleh dyno, kita akan dyno terus lah. So ni untuk magnet dia. Okay, kita tembak terus. Okay, so untuk one way starter dia kira dah settle. Kejap lagi betul-betul punya setup bahagian top set lah. So Mirul dah dapatkan deck yang cantik. Kejap lagi kan kita tinggal pasang saja. Untuk head pun dah siap potting dan dah siap polish lah. Hari tu kita tengok separuh potting kan. Okay, so lubang exhaust dah siap. Untuk 65 pun kita tak perlukan besar sangat. Pada aku kalau kata besar macam ni dah okay. Kalau nak besar lagi sikit pun okay, ikut setting korang masing-masing lah. Setakat ni kalau kata potting macam ni, boleh jamin power mesti masih lagi keluar. Tak mengarut lah power dia. Okay, so kejap lagi mungkin Mirul akan tolong aku untuk pasang bahagian top set ni. Dan kalau tak ada apa-apa, kita kemas sikit wiring dia dan boleh pergi ke dyno lah. Untuk bahagian wiring ni nanti akan ada part-part yang kita kena ambil. Contoh macam soket. Dia ada adapter yang daripada wiring Y15 V1 untuk masuk ke meter original LC5S. Maksudnya LC punya meter lah. Soket dia dekat wiring lama tu dah ada. So kerja kita dah agak senang sikit. Mungkin yang aku kena custom adalah wiring belah belakang. Wiring belah belakang untuk lampu. Okay, kat situ kita kena custom sikit. Lepas tu nak kena standby kan dia punya relay untuk kipas. Okay, relay untuk kipas radiator kena standby. Relay starter aku dah ambil dah. Relay starter yang lama tadi tu. Sebab tu wiring ni kita try crank macam tu, dia dah hidup. Bermakna dia apa yang perlu untuk hidupkan motor, bahagian pengapian dia semua dah function dengan baik lah. Cuma waktu hidup tu pun aku perasan ada masalah dekat bahagian kiri. Maksudnya magnet dia macam tak cara dia baca dia punya api lah. Okay, so kejap lagi kita settlekan bahagian top set. Kalau tak ada apa-apa, settle wiring, kita boleh pergi ke dyno. Okay, untuk magnet dah settle, kita biar dia kering bagi cun-cun. So sekarang top setnya pula, aku pergi dyno, Mirul dah siap pasang bahagian top set. Jadinya timing gear masih kita pakaikan yang standard. Maksudnya motor ni tak ada pun kita dial cam lah. Masih lagi PNP untuk dia punya timing gear standard punya. Lepas tu kalau pandai cari dekat bahagian tappad ni lah, untuk cam TS lah, kebiasaan tappad yang aku buat sama ada 10-10 ataupun 8-10. Kat situ korang kena pandai-pandai cari sendiri lah. Kalau ikut pada normalnya dia akan bagi 10-12, 10-13. Ataupun kalau kebiasaan cam racing aku akan pakai lebih kurang pilih gauge tu, kita akan pakai 08-10. Exhaust biasanya akan lebih besar sikit lah. Tapi benda tu semua tak tentu untuk motor performance, sebab kebiasaannya dia akan dapat nombor yang lain-lain bila korang dial. Okay, so sebelah kiri ni aku rasa tak ada apa, dah boleh pasang untuk magnet dia. So korang kena, mana yang nak convert kepada FI, jangan sesekali PNP terus magnet Y15 yang tak diubah. Okay, dia tak boleh PNP. Magnet betul kita pakai magnet Y15, tapi ada benda yang nak kena buat. Bukan PNP mesti terus jadi. Okay, TS Racing 3.0 untuk spek 65mm yang jemur standard, dengan cam yang aku kawinkan cam TS Racing juga. Kita pakai TS2. Okay, so biasanya cam TS2 untuk exhaust screw pressure yang dia pakai exhaust screw pressure 3535 untuk spek 65 ni kira dah cun-cun lah. Untuk throttle body macam biasa 36 kan, aku dah bagi tahu tadi semua. So aku rasa tak ada apa lah motor ni, tinggal dipasang dan standby untuk hidup kejap lagi. Lepas tu aku akan tunjuk kat korang cara-cara nak setup wiring Y15 masuk dekat LC5S tanpa potong
wire-wire penting lah. Setakat lampu ni dia tak cukup penting, tapi untuk bahagian pengapian ada wire yang orang kata tak sesuai potong kalau kata tak pandai sambung dengan cara yang betul. Kita perlukan wiring ori untuk respon dia dan function dia akan dapat macam betul-betul original lah, tak ada ubah apa-apa. Biasa kat sini yang kita akan ubah hanya lampu belakang punya soket dengan soket bahagian dada depan lah. Dia ada dua, bahagian dada dengan bahagian meter, itu saja. Okey, ni wiring bahagian belakang untuk lampu belakang. Aku dah buat soket dia. Ni soket yang original original LC5S punya. Yang daripada sini daripada Y15. Dia Y15 dah asing tau. Lampu sinar kanan lain, sinar kiri lain, lampu belakang lain. Jadi aku dah potong soket tu. Lepas aku satukan, buat satu soket macam ni. So untuk yang buat wiring, dia orang tahu nak cari wire dia macam mana. So kalau korang nak tahu pun, korang kena ada test light macam ni, untuk tahu mana satu lampu brake, mana satu lampu belakang, mana sinar kanan dan mana sinar kiri. Okay. So untuk bahagian lampu belakang ni memang sangat-sangat simple. Nampak wiring dia pun lebih kosong. Yang ada banyak wiring dekat bahagian sini je. Ni wiring untuk starter dia. Okay, wire starter. Lepas tu relay starter, bateri. Ni semua dah pasang cun-cun. Tak ada apa. So pada aku macam ni kira dah kemas. Nanti korang masuk cover set pun dapat lebih mantap lah. Lepas tu untuk throttle body dia, nampak aku dah buat tegak macam ni. Tegak maksudnya tak sengit lah. Setengah orang dia akan bila pakai throttle body 36 ataupun 35. Kalau standard kecil dia banyak ruang lagi. Tapi bila besar dia orang dah mula sangkut macam-macam lah. Tapi yang ni nampak ni, ni duduk nampak macam sangkut tapi tak sangkut pun. Kira duduk, nampak? Ni respon dia kira ngam-ngam je. Tak ada sangkut apa. So semuanya dalam keadaan baik dan cun-cun. Aku ada adjust sikit je dekat bracket ni, supaya bracket ni tak langgar body LC ni. Lepas tu dah settle kat bahagian sini. Untuk wiring aku dah kemas. Wiring untuk Y15 ni aku ikut laluan yang asal LC juga. Dah ada satu naik atas dan satu macam ni kat bawah. Okay, so tadi untuk wiring bahagian belakang semua dah siap, dah settle. Macam ni je soket dia. So untuk bahagian throttle body, kejap lagi just tinggal masuk dia punya kotak angin. Lepas tu buat trompet, atas basuh, mesti tak ada masuk air lah sebab dah pakai throttle body. Lepas tu untuk bahagian depan kita ada adjust sikit dekat bahagian soket ni. Soket untuk lampu bahagian dada dan sinar lah. Tu just adjust dia punya soket. Lepas tu kat sini ada adapter, connector yang daripada wiring V1. Lepas tu pergi ke wiring LC lah. So ini yang dah datang daripada wiring yang lama tu. So senang sikit kerja aku untuk bahagian sini. Part lain semua tak ada. Sebab ini pun kalau korang nak beli kat Shopee dah ada jual dah sekarang. Wiring V1, okay, wiring YV1. Lepas tu pergi ke meter LC V2 ataupun V1. Sama je, soket dia lebih kurang macam ni juga. Okay. Lepas tu ada beberapa part lain. Motornya dah hidup. Aku dah adjust dia punya idle bagi cun-cun. Kalau dengar betul-betul untuk respon ataupun idle dia ni memang tenang. Lepas tu dia punya pengapian dia jalan betul lah. Kalau sebiji-sebijinya ni. Lepas tu bila aku rem pula, ni sebab belum dyno, jadi TPS pun belum calibrate semua. Aku cuba adjust kejap lagi kat dyno, okay. So setup kotak angin, kita pergi dyno terus lah. Sebab aku rasa dah tak ada apa nak cerita kat motor ni. Kita tengok, aku dah adjust bahagian top set. Korang pun dah nampak apa yang kita buat semua. Kita tengok berapa horsepower yang keluar untuk motor. Sekarang dah ada dekat dyno, okay. So motor ni tadi aku dah ada buat first run Korang boleh tengok untuk first run dia, okay. Dah buat first run. So kat sini kita cerita pasal kereta graph. FR tak ada. Tak ada tu sebab apa, kejap lagi aku cerita. So graph daripada bawah sampai atas, walaupun aku belum tune, lagi. Just aku tadi ada buat mapping sikit supaya dia tak terlampau berlekuk lah. Sebab aku tahu kat situ ada situ minyak lebih kan. Aku keringkan sikit, dia dah tegak lah. So pada aku graph ni dah cantik. So horsepower yang aku baru run main-main ni 28.5. So 28.5 untuk 65 ni kira tak cukup lah, kira rendah lah. Lagipun first run kan, kejap lagi aku cari. So tak ada FR ni sebab ni, motor ni aku pun tak perasan sebab Mirul dah tolong aku pasangkan exhaust dan bahagian top setnya.
exhaust sensor, one sensor. Tapak exhaust sensor tak ada. So aku terpaksa buka manifold, bawa pergi bengkel dan buat dia punya sensor, tapak sensor dia. So kalau dah ada tapak sensor, baru kita boleh jalan dia punya AFR lah. Okay, so sekarang ni tak ada AFR. Tapi tak ada AFR pun pada aku graf dah cantik. So korang relax je. Kejap lagi aku akan pastikan AFR dia tegak dan kita tengok graf dia macam mana. Kita tengok kereta graf. So sikit je lagi motor ni hampir siap, dah 90%. Untuk signal semua dah cun-cun. Cuma ni ada satu ni aku perasan yang aku kurang minat lah. Dia pakai lampu jenis macam ni yang kat dada. Jadi lampu macam ni sebenarnya dia mudah untuk short. Kita tak pasti dia short ke apa. Aku dah try dekat soket yang asal ni, wire semua wiring dah buat cantik dah. Wire yang masuk ke bahagian dada, aku try dekat soket dada motor lain. Aku ambil dada lain yang ada signal standard. Aku cocok lampu ni hidup je. So aku rasa yang ni aku suspect short lah dia. Okay, so ECU NLK tu aku letak ngam-ngam je duduk kat depan ni. Dan dah ikat kabel tak ya, memang tak akan tertanggal. Dan dia ada plate bracket ni. Okay, kalau kata orang nak ambil ataupun curi, dia punya ECU memang susah. Untuk LC agak susah sikit. Kita nak ambil CDI pun susah, nak ambil kalau dah tukar ECU kat sini pun susah. So untuk bahagian kotak angin dah set up macam ni nampak. Okay, kejap lagi aku tunjuk yang last run berapa horsepower. Aku nak buat settle dulu exhaust sensor ni. Kecil punya hal, kita settle dulu. Untuk kotak angin ni nampak. Aku dah tebuk sebab kita nak banyakkan dia punya angin masuk. Untuk FI ni, kalau ikut Y15 pun airbox dia lebih besar daripada LC. So LC tak cukup udara masuk. Atas ni pun masih lagi pakai sebab kita tak nak ada isu yang masuk air ke apa. Lepas tu tebuk ni angin masuk pada aku cantik lah. Okay, untuk kipas aku rasa macam aku tak cerita habis. Kipas aku just tukar kipas Y15 kat sini. So ni kipas Y15 original, soket PNP. Sini kau ambil trip yang trip LC, kepala Y15, semua PNP. So sekarang memang dah mudah nak convert kepada FI. Barang ada, tinggal beli saja. Okay, so kita tengok last run kejap lagi berapa horsepower. Last run lah. Kita run lama pun tadi steady je. Untuk sensor exhaust tu dia aku dah buat dah kat bawah ni. Okay, so horsepowernya dia dapat tambah jugalah dalam 2. Walaupun aku syak yang mula-mula ni minyak dia over lebih tau. Walaupun lebih, motor stay okay, safety lah. Tapi kita boleh keringkan sikit supaya dia dapat minyak ataupun AFR yang cun-cun. Aku naik api tadi, ada juga beberapa graf yang dia boleh dapat lebih kurang bukan hampir dah 30 dah hampir 31. Okay, ni untuk first run tadi. Nampak first run kita dapat 28.5. Tapi bila tengok aku last run punya, run yang ke 22. Ni 22. Dah ada AFR dah. Yang first run tadi tak ada AFR sebab sensor tak ada. So ni aku dah buat sensor dia. Minyak ujung pun dah cun-cun. Tapi AFR dia aku memang main lebih sikit lah untuk LC. Okay, so AFR dia dalam 12.5. Kita punya target AFR. Lepas tu graf dia daripada bawah sampai ujung dia potong yang lama punya. Dan macam ni je yang kita dapat. So horsepower 29.7. Peak power 9,500 lah lebih kurang. Tapi graf cantik. So bila motor macam ni, pada aku senang dibawa. Okay, so aku cuba set up yang lain dulu dan tanya owner dulu. Okay, pasal rectifier ni, kedudukan rectifier yang aku letak, aku dah letak bracket kat sini. Takut aku lupa nak cerita dekat korang tadi. Lepas tu untuk wiring ni, aku akan ikat kabel tie ke atas dan tinggalkan soket dia je. So kalau kata nak tanggalkan dada semua senang lah. So horsepower pun kita dah nampak. Cuma tak tahu kan berapa GPS untuk motor ni. Tapi setup bukan untuk racing, memang betul-betul full untuk daily. Dan engine pun senyap. Okay, kita boleh dengar dulu. Okay, so aku rasa untuk konten motor ni cukup sampai sini je. Sebab motor ni aku tak dapat nak test GPS lah. Sebab ada beberapa sebab. Sprocket dia setup tak cun. Lepas tu kebetulan masa pula tak cukup. Okay, sebab kita orang ada ride, so tengah nak set upkan untuk motor ride. Okay, so kat sini motor ni perfect, cun. Respon untuk FI dia jadi elok.
Tak ada masalah apa. Lepas tu tinggal beli lampu dada, lampu signal kat dada ni. Dan untuk akhir video ni aku akan belanja korang on board. Kita tengok respon motor ni macam mana. Okay. Lepas tu motor ni dia punya sprocket lah, memang nak kena turun kau-kau sebab ni banyak sangat, besar gila ni. Sprocket dia masih lagi 38. Paling tidak boleh pakai 36 ataupun 35. Lepas tu depan ni mungkin 14 sebab dia ratio dia rapat sangat. Gear dia terlampau rapat. So kalau dia pakai 15, belakang 36 ataupun 34 lah, 15 34, aku rasa memang dah cun. So aku nak payung on board sikit kan korang. Kita tengok macam mana respon motor ni. Yang motor ni memang yang dah betul-betul sihat dah. Okay, so motor ni tadi aku dah belanja korang on board. Semuanya luncur lah motor ni. Tinggal adjust pocket je. Aku ni nak bagi finishing yang terbaik untuk motor ni. Nak try GPS juga, sebab dia minta aku touch up untuk spare 65 ni. Biasa untuk spare 65 sekilo dapat 16 ataupun 17 tu dah cukup jackpot. Sebab aku set up bawah dia memang tak kuat mana pun. Kalau korang tengok motor ni melompat tadi disebabkan dia punya sprocket besar je. Kita tarik semua, kita rasa power tu ada, tapi dia macam motocross tau. Dia macam short, dia terlampau cepat sangat. Dia cepat sebab sprocket besar. So kalau kita bagi sprocket belakang tu kecil sikit, depan ni naik 15, dia akan jadi gear tu panjang-panjang. Dan tarik pun hujung dia boleh ada power lah. Untuk meter lah orang kata, untuk spek macam ni, untuk meter 5S, spek 650 dan injection pula. Untuk spek macam ni, meter motor yang sihat dia kalau dia dapat 16 ataupun 18, itu dah sihat. Kalau tiba-tiba dia dapat 14, motor tu sakit. Kalau 16 ni pun kira dah cukup-cukup makan. Tapi biasanya lah sprocket kalau ngam semua memang 18. Itu antara motor yang sihat lah. Okay, so aku rasa tak ada apa lagi nak cerita pasal motor ni. Untuk combo injection korang kena tahu
bahagian magnet tak boleh PNP untuk magnet Y15 masuk PNP kat LC5S tak boleh. So aku nak ucapkan terima kasih pada korang yang tonton video aku sampai habis. Dan untuk ujung video ni RS dah ajam yang dah sekian lama tak hidup, hari ni aku hidupkan. Dan selang berapa hari je motor ni hidup, dia terus ada nak pergi ride. So motor ni dah hidup sekarang dengan exhaust TS Racing lah. Ni exhaust Super Asia daripada TS Racing. Memang motornya memang sangat-sangat buruk lah. Okay, tapi next content mungkin aku akan kongsikan lagi dengan korang pasal motor dah ajam ni. Sebab motor ni lah projek yang kita nak buat memang masih lagi kekal spek yang sama 73. Kalau korang nak tengok yang penuhnya, korang boleh pergi dekat channel dah ajam, korang tengok sendiri. Motor dia isu pasal crank putus sebelum ni apa benda semua kan. So kita boleh tambah ilmu lagi lah pasal isu crankshaft tu. Okay, so terima kasih pada korang yang tonton video aku sampai habis. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Goodbye.